Oh my god. Dia nampak macam sos kimball. Tak ada apa. Saya excited. Saya nervous juga, tapi saya excited, tapi saya nervous, tapi Kita nak kena pakai apa? Apa tu? ear monitor. Ear monitor. Ha? I monitor you. Sebenarnya aku nervous teruk. Tapi takkan nak tunjuk nervous kat anak aku. Kalau bapak nervous, bila yang nervous, hati jadi apa? Talk to my manager sini tu. Saya tu jalan-jalan je tau. Mimpi kami. Mumble. Syazwan! Mindset ni kan semua tempat dia. Ya, saja. Kat situ lah. Jom. Kita tahu nak pergi mana ni? Where's your party? Yang telah di-arrange oleh my brother-in-law untuk kami punya talk to my manager season 2. So what we do is kita bawa kita punya coffee punya kios ni supaya semua boleh minum. Betul? Ya. Ya? Yes, for It's for us tau. Yes, for us lah. Perasaan aku ni kan, kalau kau tengok masjid Shah Alam ni, perasaan aku setenang masjid. Cik, ambil gambar Aidit cantik. Okey, refreshing juga. Refreshing, kalau kau tak ada. Manager, nama buruk manager. Kalau kau So nervous tapi I'm excited, tapi semua benda dah I rasa sekarang ni. So like kita bersedia nak pergi make up, tukar baju and it's show time. Ciao. That's so weird. tiga. After Sammy, look at me. Oh. This eye, better ke this eye? Kenapa pendek ke? This one. Ni sayang. Wow. Ada pasal kan? Ingat tak dalam video dengan Okey lah, nanti aku kat sini je. Bukan kata bilik mahal nanti. Tapi nanti tak payah. Mana pernah muka ni tukar dengan kunci tau. Makan tak mampu kan. Siap. Mayu kena gerak sharp lepas maghrib tak sebab put je kat bawah ni. Talk to my manager. Tanya babu dah mama tak tahu. Mau cakap hi kat kamera. Hi. Wish my wish untuk Amara. Of course, semoga anak mam have fun. Yang penting anak dah usaha, dah buat yang terbaik. Selebihnya macam mam cakap, serah pada Allah yang satu. Bukan nak siapa menang siapa kalah, tapi yang penting you learn the journey, you learn process learning dalam perjalanan you, and you only 13 years old baby, so belajar dan have fun. Okay, yeah, I love you so much. Buat yang terbaik sehabis baik, insyaAllah. Mami doa mam always with you Ana. I love you so much. Assalamualaikum. Salam. Ya.
tu manager kepada manager saya. Manager saya dulu manager. Belum sabar bertenang nak tukar image. Oh, ya ke? Yang dalam setengah. Ya, ya. Sis, akan kegiatan. Sedang kita dah kena siap kat atas. Betul. Producer dia check. Dekat kena ketat. Kejap, sebelah atas. Baju ni konsep dia bila I dapat very last minute semalam. Konsep dia macam very Latin, yang diberi inspirationnya red and black. So dan ada tengok konsep dia dan ada nampak macam lagu Latin, yang dance Latin dance tu. So macam rasa kena. So I tak betul-betul mesti dengan orang. Apa gila tu? Rasa macam ada nak lengket atas ais. Apa dia? Lengket. Tak, maksudnya jalan kencang betul Wait, I need to practice my dance. I tak boleh dance dalam ni. Sekejap lagi tak betul. Wow! Jangan. Nanti nak balik ke depan. Abang ni tak siapa. Kat tepi ya. Awak saya kopi dah jangan. Kenapa ni tak ada? You rasa? Ini panas kan? Macamnya. Panas ni. Oh, dia memang tempat ni. Oh, dia rasa sini. Macam sabar, macam Oh, dah pening ah. Kitchen ni. Ada bye. Jomang naik tak belakang? Betul je tidak? Ya. Tak, I tak nak nanti I nangis. Pula dah. Tak faham dia ni. Kita pergi ke depan. Oh, ready tak?
Kadang-kadang macam Mama yang sakit dah. Apa halang sekali? Kena buat juga kan? Manager saya. Manager saya. Menanti saya. Sini. Okey. Yes, you paling lah. Jadi bayar harta double. Ni dekat mana tadi bayar harta Dolman ramai. Ada paling nombor nampak? Ha? Paling nombor nampak? Anak sulung dah. Wow, dia dapat daripada Nisa dengan Era Nabil. Daripada Nabil dan Radin. Tak cuma pilihan siapa. Control the six. Dengar. 8, 7, 6. Kemana tempatnya kuat kalau tak benar. Pak Azad dan Amara. Silakan ke dengan pentas. Inilah yang akan meninggalkan. Talk to my manager. Asni cakap. Hi Dad, bila kat suara ini I bacakan means that we are out tonight. Talk to my manager musim yang kedua. Tak tolong clear semua sekali, terima kasih. We got 1 minute left, 1 minute left untuk sponsor. Thank you, terima kasih. Oh, tadi agak agak macam awal sangat lah. Air mata. Kita baru nak plan draft for her. Tiba-tiba bottom last tu macam Time perform tu awalnya lega sebab everything is out since the day one. Practice Gabriela. So, Alhamdulillah dah keluarkan what I wanted to perform. Lepas tu, waktu penyisiran tu awal macam sampai week 1 je. Like, awal like excited nak perform lagu saya itu. Akhirnya cahaya pada diri dengan harap. okay, ciao. Ya, kepada fans semua Aura Stars, thank you so much supporting. You guys memang best lah tadi pagi sampai tadi dah penuh dah Aura Stars tadi. Kita dah prepare sampai minggu ketiga tau. Ini performance takkanlah sia-sia je, tapi alhamdulillah semua settle. Rasanya performance Samara pun apa yang kita plan semua jadi. Cuma first time on stage, ada benda yang nak kena betulkan. So kita ada postmortem sama kita. Marilah kita menuju ke minggu kedua. Mungkin kau tiada. Bye. Banyak cerita kala bersama. Wow, what song you singing?